Kedah satu-satunya negeri dengan result margin bekalan air bersih 0%. Saya agak bimbang dan hairan melihat respon politik hasil lawatan saya di projek Loji Rawatan Air LRA di Kedah baru-baru ini. Kita terlampau banyak berpolitik, sampaikan soal keperluan asas seperti air pun kita tak pandang serius. Kenapa projek LRA di Kedah menjadi tumpuan kerajaan persekutuan? Sebab fakta jelas menunjukkan Kedah satu-satunya negeri dengan result margin bekalan air bersih 0%. Satu-satunya negeri yang statusnya kosong. Sebab itu kita perlu siapkan projek-projek ini. Banyak masalah yang akan selesai. Bekalan air stabil untuk rakyat Kedah. Juga limpahan ekonomi kerana cukup bekalan air untuk keperluan asas. Ini dah tahun 2026, bukan lagi 70-an. Kita masih lagi bergelut dengan keperluan asas air. Sepatutnya kita fokus siapkan once for all and move on, fokus kepada membangunkan negara. Sebab itu walaupun saya rasa ralat, Kementerian Ekonomi tetap luluskan peningkatan RM50 juta nak selamatkan projek LRA Sungai Limau. Dan seperti yang saya kongsikan semalam, pelaksanaan projek terpaksa diambil oleh kerajaan persekutuan dari kerajaan negeri. Apa yang saya nyatakan hanyalah fakta. Kita tak boleh kalih lagi isu bekalan air di Kedah. Cukup-cukuplah kalih isu.